banyak sedikit sebanyak menjejaskan ekonomi mereka. Faham lagi? Di situ baru boleh. Jadi jersey bola kalau tuang punya dia hak harbi maka tidak salah. Apa hukum membesarkan apa benda ni? Buah dada bagi perempuan. Dah nak besar buat benda. Jawabnya kebanyakannya haram. Faham? Dah Tuhan buat tu molek dah. Dah nak besar nak buat benda. Bukan boleh naik atas tu. Nak. Masuk plastik lah apalah. Masuk dalam kata Nabi al-mughayyirati khalqallah, iaitu mengubah ciptaan Allah secara kekal. Kalau tidak kekal tak berdosa. Contohnya orang puan pipi dia hitam, dia beli make up dia lama jadi merah. Tapi merah tu kat gigi basuh hilang tak? Tak salah tu. Kerana tidak kekal. Tapi kalau dalam pipi dia masuk dalam obat, cocok dan sebagainya, atau pembedahan plastik, tu kekal. Waktu haram. Nampak lagi? Begitu juga besar buah dada. Hukumnya haram. Besar buat benda. Tuhan buat dah, ada saiz masing-masing. Tak kena belaka dah. Hak kecil nak besar, hak besar nak kecil. Benarkah label Wahabi merupakan satu agenda Yahudi untuk mencah belahkan umat Islam? Bolehkah tolong jelaskan? Kita nak jelas sejelas-jelasnya tak dah waktu, pendek-pendek cerita. Sebab tu saya beri peringatan. Mu nak ikut mazhab Hambali, ikut. Nak ikut mazhab Syafi'i ke, Hanafi ke, nak ikut Maliki, tak ada masalah. Wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'manu wa Ahmad ibn Hanbalin wa Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala huda wal ikhtilafur rahmah. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Sufyan ibn Uyainah dan beberapa orang lagi mujtahid. Mana-mana kita nak ikutlah asal kita belajar. Kerana khilaf mereka itu menjadi rahmat bagi kita. Jadi saya nak ikut Hanafi, orang ni nak ikut Maliki. Orang nak ikut Hanbali, jangan marah orang Syafi'i baca kunut. Orang ikut Syafi'i baca kunut, jangan marah orang Hanbali tak baca kunut. Aman damai, selamat. Nampak? Tapi bila ada satu golongan kita baca kunut ni khilaf, dia tahu dah, dia marah pula ke kita. Bid'ah lah, beginilah. Begitu juga masalah talqin, baca Quran di kubur, sadaqallahul azim, masalah nikah di masjid. Ni masalah. Kalau kita duk tekan benda gini, kita nak marah orang buat, nak suruh orang ikut kita, ini adalah ta'assub asabiyah namanya. Jadi golongan asabiyah Nabi tidak mengaku sebagai umat dia. Tak usah duduk balah lah masalah khilafiyah. Nampak? Orang duk ambil negeri umat Islam satu demi satu. Serang Iraq, lepas Iraq Afghanistan, lepas Afghanistan Libya pula. Kayak gini negara kita pula. Duduk zina pagi petang siang malam. Patut kita sibuk. Ni sibuk orang buat tahlil. Bengong punya ustaz. Nampak? Kalau mufti bahlul. Kerana apa? Kerana ulama besar-besar mengatakan ini khilafiyah. Syekhul Al-Azhar, Syekh Ali Jadul Haq almarhum, orang yang banyak ilmu dia, dunia rojak ilmu dengan dia. Syekh Ali Jadul Haq, Syekh Hasanain Muhammad Makhluk, bekas mufti Mesir tahun 50-an. Syekh Atiyah Saqar, ketua fatwa Universiti Al-Azhar, baru 6 tahun meninggal dunia. Nampak? Syekh Nasir Farid Wajdi, bekas mufti Mesir. Mereka ni dijawab dalam kitab dia. Orang tanya baca kunut, dia kata siapa baca kunut ikut mazhab Syafi'i dapat fadilat. Siapa tak baca kunut ikut mazhab Hanbali, solatnya telah sah. Comel kata orang alim besar jawab. Ni mari ustaz cak ayam. Faham tak? Ayam pula ayam berok kapur. Marah orang yang ulama-ulama benar. Ini bodoh namanya. Benda-benda yang kecil-kecil khilafiyah. Mengaji di kubur, baca talqin, semua ada dalam kitab. Faham? Benda tu khilafiyah. Tak payah balah. Kalau balah, bahlul binti bodoh. Faham? Orang kata dia ni bisa ni.
Tu ni ulama ni. Tak kira kalau ulama cara benda gini, ulama bahlul binti bodoh. Faham? Kerana ulama yang lebih besar, imam mujtahid. Tak, umpama Imam Hanbali dengan Imam Syafi'i. Tak, masalah baca kunut telah selesai pada tahun 189 Hijrah. Lebih kurang 1200 tahun dah. Selesai. Nak baca kunut pun tak apa, tak mau baca pun tak apa. Kita mari ke dia ni baru BA Honor Syariah. Makbul, bukan imam mujtahid. Marah orang baca kunut, mana dia bodoh daripada bewok lagi. Nah. Siapakah yang solat tapi celaka yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Maun? Fawailul lil musallin. Siapa orang semayang celaka? Iaitu orang yang tidak kerana Allah, iaitu dia riak. Yang kedua, orang-orang yang habis waktu baru nak solat tanpa keuzuran. Batu semayang masa nak takbir tu jangan terus takbir. Ingat, kerana-Mu ya Allah aku bersolat. Ingat, mudah-mudahan syaitan tak ganggu kita. Jangan riak kerana orang tak semayang tapi orang mari semayang. Contoh semayang sunat. Nak kali di rumah tak ada semayang sunat tapi dah mari masjid ada sunat dah pula. Pasal orang ramai semayang sunat. Nak kadang-kadang tu kerana makan ada belakang tak semayang sunat dah. Lepas isyak tak biasa semayang sunat. Baru balik tapi sebelum kita solat isyak kita tengok ada kuih belakang. Pulut panggang. Nak pulut panggang malam ni. Kita pun pergi semayang isya. Lepas semayang isya tak semayang sunat. Pasal kali semayang sunat tak sempat pulut panggang. Faham tak? Pergi duduk pulut panggang dulu. Biasa 18 orang surah tu semayang sunat, tinggal 3 orang semayang sunat. Tak, 15 orang terus pergi tengok pulut panggang atau nasi biryani. Tinggal 3 orang. 3 orang ni pun rosak dah semayang. Pasal apa? Masih semayang duk teringat dan kedok aku ni, dan kedok aku ni. Faham tak? Habis licin satu masjid. Jadi semayang pulut panggang. Yang kedua, golongan yang bila dia nak semayang asar, habis masuk waktu maghrib baru semayang asar. Masa asar meeting. Syaitan kata tak apa, meeting ni perkara penting juga. Sekarang maghrib qada lah. Ni golongan semayang tapi celaka. Na'udzubillah. Soalan seterusnya. Kita balik insya-Allah 20 minit lagi. Zaman mutakhir ini terdapat ramai laki-laki yang dayus dan perempuan isteri yang nusyus. Minta tolong jelaskan sifat mereka ini. Laki-laki yang dayus ni begini, asalnya isteri dia berzina dia suka. Ada yang dia suruh isteri berzina dapat duit. Itu memang bapak dayus. Kemudian lagi ulama mengkiaskan orang yang dayus, suami-suami atau bapa yang benarkan anaknya buat maksiat di depan mata. Dia ada anak perempuan tak kahwin lagi, tapi boyfriend boleh mari ambil anak dia depan dia dan pergi buat lari ke mana-mana. Itu dayus, tak masuk syurga. Berlaku tak sekarang? Nampak? Kereta mari ambil, ping ping. Ayah ada duduk tepi tangga rumah, depan rumah. Mari kereta, ping ping, tengok. Potong wajar. Faham? 1.5 bukan main-main tau. Tak? Buka tingkap. Ani ada. Bapak dia kata, Ani kejap saya panggil. Bapak boleh panggil. Ani turun anak dia nak pergi mana? Boyfriend abah ajak tengok wayang. Dia benar anak dia, laki-laki tu mari ambil pergi tengok wayang. Bapak tu dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Tak masuk syurga. Gamar tak? Gamar. Batu saya tolong nasihat dan kita baiki. Memang kita buat salah ni. Tak usah bimbanglah buat salah. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah balas kebodohan kami di masa lepas. Malam ni baru kami dengar, minta maaf ya Allah. Allah hapuskan dosa kita. Faham? Mudah ya. Nak ambil anak aku, kahwin dulu. Nampak? Boleh motor, boleh mari ambil anak perempuan. Anak perempuan dia awet naik depan ayah. Bye bye ayah. Congek depan ayah.
Bukan laki, tunang pun haram. Boleh mai ambil dengan motor anak dia awet, depan dia pergi lagi. Nampak? Maka itu juga dipanggil dayus. Bukan tak boleh orang nak mari kalau tunang kalipun, tapi mesti ada mahram teman. Nak? Kalau ada mahram memang tak jadinya. Bawa dengan kereta, bawa awet kita, ni awet dia sebelah, ayah tok tua duduk kat gear. Faham? Baru tak jadi cerita, faham?